dengan rapat. Guys, Assalamualaikum, selamat malam. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. So, malam ni kami terima panggilan kecemas Sai Mahas. Pintu tandas terkunci ke apa, tak tahu kan. Tandas macam itu tandas kunci. So, mengatakan ada mangsa dekat dalam tu, minta tolong anggota bomba untuk datang hadir untuk tolong buka lah. So, biasalah Ijat yang bertugas yang ni. Ada Hafizul, Alexander, ada Zakwan di hujung sana. Welcome, nanti saya Apa tu? saya Portugal lah? Ya, Wah, awak apa Hafizul? saya France. Sorry, gelap sikit lah. Kamu apa? Aku Perancis lah. Awak Perancis lah? Ni Awak Paduan. Portugal lah? Paduan apa Paduan? Kau apa tahu ni? Iran. Oh, Iran lah ni kau tahu? Saya Jepun lah, Jepun. Wakil Asia kan? Ada lah. Tapi tak payah tanya Cik Ria tengah busy tu. India. Kita punya incas hari ni Cik Syaril. Dia kata India. India untuk tahu pemandu kita di hadapan Cik Yuswadi. Tak boleh nak kacau dia tengah memandu. Tanpa bermasa, jomlah kita ke lokasi kejadian. Harap semua dipermudahkan. Let's go. Mana rumahnya? Blok C. Oh, boleh lah tu. Okay guys. Tu kau nak ambil apa? Kau ambil tu? Ni aku ambil karate. Itu dia. Mantap lah. Mana? Mana? Hey guys. Oh, gelap. Where are you from? Saya dari Cuma tak nampak. Saya dari Pahang. Up. Siapa yang call tadi? Dah buka ah? Sudah. Kenapa tak beritahu baik semula? Saya nak call balik. Ya ke? Dia kata nanti saya bagi tahu. Cakap dalam belum buka. Yang ni siapa buka? Itu Maintenance. Dia ada lagi tu. Dia datang bos, maintenance buka. Ada lagi tu. Ha? Asal dia sudah dia ada kunci lah. Dia mau buka itu Oh, panas bersama. tak apa kalau dia boleh buka okeylah. Siapa? Sana, di dapur. Panggil. Ya okey tak? Okey tak? Halo? Halo. Abang okey ke dalam? Okey eh? Ini congkeh je ni. Oh, dia dah pecahkan tu, kita sambung. Rendang lah. Oh, tak boleh lah ni. Tapi tadi maintenance kata dia nak buka ke macam mana? Dia mau buka bos. Dia mau buka. Ha? Dia mau buka. Mereka dia mau buka? Bagi dia buka ni, nanti rosak. Dia mana maintenance tu? Dia turun, dia mau bawa barang. Tadi ada naik. Dia dah ni lah cik. Dia dah apa? Ini bagi set ni je set hujung je. Boom. Buka lah dia masa sebelah yang. Ada set 11 cik. Set 11 pun boleh. Apa tunggu maintenance. Tapi dekat dalam tak ada apa-apa eh? Semua okey eh? Baik. Jom, dah. Banyak tunggu tu. Tunggu maintenance dia. 1 week later. Confirm cik? Sebab dia kata ni. Bang, dia datang lah bang. Ha? Dia datang. Saya mau tunggu berapa lama lagi tadi patutnya dia mau datang. Dah settle. Sebab dia okey tak okey. Sekarang ni dia nak management buat ke kita buat? Itu saja. Boleh tak? Kita pun ada Saya mau banyak. tunggu sama-sama. Kita pun ada banyak kerja. Kalau rezeki sendiri macam mana? Banyak lagi kerja. Kita mau tunggu dia pula. Pecah je. Kalau ni
Macam? Lambat sangat. Sebab ada mangsa tak boleh lama-lama. Orang dalam tu kita rasa. Bang, Belakang sikit bang. bang, boleh ke belakang sikit? Okey. Boleh. Kau nak ni dulu? Bawah lah. Elok pasal dia anu ke bawah. Kaki je. Belakang ah. Okey. Dekat sikit lah, jangan nampak pintu tau, jauh sikit. Ah. Okey. Tak maklum ah. Itu hati orang kat situ dah buka. Dia punya kaki apa? Robot ke? Sekarang minta IC. Dah selesai. Hello guys, alhamdulillah selesai. Mas pintu bilik air terkunci. So kami berjaya lah. Abang Alex berjaya menendang pintu tersebut untuk buka, sebab tadi kalau ikutkan management dia dah buka lah pintu di hadapan. Cuma bila dia kata dia nak buka pintu bilik air, dia tak ada alat. So dia turun balik dan dia mengambil masa yang lama. So mangsa dekat dalam tu pun minta kami juga yang buka pintu bilik air tersebut. So kami terpaksa gunakan cara kami lah untuk buka pintu tersebut. Dan alhamdulillah mangsa selamat dan tak ada apa-apa kecederaan yang berlaku. So terima kasih geng-geng Abang Alex kerana berjaya menendang. Mantap menggunakan tendangan. Tendangan kawan. Tendangan apa? Gaban? Ya, pintu tu macam mau terbang tadi. Okay, apa-apa pun semua selamat. So terima kasih, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Jumpa lagi di video akan datang. Bye, assalamualaikum.